95%. Ini penempatan umat Islam. Masuk mai jual arak dalam ni. Ini melibatkan apa ini? Ini apa yang dia orang nak test market? Dia orang nak cuba apa ini KK Mart ini? Assalamualaikum. You duduk mana? Apa salam sama saya pun tangan suruh ketang. Buat apa you ketang? Apa you takut? Blok 10. Sana berapa orang duduk? Satu rumah berapa orang duduk? Tiga orang. Satu rumah 3 orang duduk. Dan satu orang satu rumah, lagi satu rumah 2 orang. Dua bilik. Aha. Satu bilik satu orang. Satu bilik 2 orang. Kerja mana baik? Osram. Osram. Osram andar itu saya punya. Sini ejen ejen hantar duduk. Ya. Ejen duduk sini ya. Okey baik. Sudah lama kerja. Ini kerja Osram. Okey. Tengok ini saya nak tunjuk dekat hangpa bahawa kerja kilang boleh duduk sini. Yang ini menjadi satu kesalahan. Sebenarnya kerja kilang tak boleh duduk dalam kawasan perumahan penduduk tempatan. Dan ni saya nak pergi tunjuk dekat hangpa ni di KK Mart ni ya. Yang di sini ni di kawasan flat Bukit Gedung ni sebenarnya ada 95% adalah penduduk Muslim. Tapi kita nak tengok bahawa KK Mart ni macam mana dia boleh mari di sini, dia boleh buka mart di sini, dia boleh buka dan ada jual minuman keras. Sedangkan ini adalah dalam kawasan penempatan penduduk Islam. Ini dia tak jagakan sensitiviti umat Islam. Ini yang kita nak bagi tahu kepada hangpa semua. Ini tak jaga langsungkah melibatkan sensitiviti umat Islam. Assalamualaikum. Kak, yang ni kan belah sini semua adalah minuman alkohol lah kak. Betul lah, kita ambil video sikit Saya cuma nak bagi tahu tengok di sini adalah minuman alkohol sebab kita dapat aduan daripada penduduk bahawa ada minuman keras ini dijual. Kalau orang Islam mai beli, kalau boleh jual tak? Kita akan jual tak? Dia untuk orang bukan Islam Kalau orang Islam mai beli, dia boleh jual tak? Saya bagi tahu ini cashier, dia bagi tahu benda yang betul lah. Sebenarnya kalau orang bukan Islam beli, dia akan jual. Tapi kalau orang Islam beli, dia tak akan jual. Betul tak? Ini saya cuma nak bagi tahu dalam kawasan ni adalah ramai orang Islam kakak. Baik, terima kasih kak. Tengok kita ada ramai di sini di kalangan penduduk setempat Bukit Gedung. Ada bersama kita juga pengerusi salah satu geran di Bukit Gedung ni yang memang tidak bersetuju dengan apa yang sedang berlaku melibatkan kedai KK Mart ni. Kita tak mempertikaikan melibatkan lesen, melibatkan pekerjaan, ini semua bukan urusan kita. Tetapi apa yang saya nak bagi tahu di sini bahawa mereka ini menjalankan perniagaan di sini dalam kawasan majoriti orang Islam. Cuba hangpa bayangkan dalam kawasan Bukit Gedung ni ada 95% adalah masyarakat Muslim, orang Islam. Bagaimana hangpa boleh mai buka KK Mart di sini, hangpa mai jual arak di sini. Sedangkan yang mai beli masuk dalam ni adalah budak-budak kecil pun mai beli. Dan tadi saya tanya, dia orang bagi tahu bahawa hanya boleh jual arak ini, minuman keras ini, liquor ini kepada orang bukan Islam. Ini saya ada resit pembelian ni tuan-tuan. Nampak? Di sini saya ada resit pembelian. Ini resit pembelian ini dibeli oleh orang Islam bawah umur pun dia orang jual dalam kawasan ni, nampak? Ini resip dia. Kita test tengok, kita panggil mai beli, budak bawah umur, budak Islam, orang Muslim kita mai beli minuman keras ni pun boleh dijual. Sebenarnya kedai ini tak boleh jual benda-benda macam ni. Ini melibatkan sensitiviti umat Islam, dia kena jaga. KK Mart ini, sebelum ini kita pergi sampai Johor berkaitan dengan isu melibatkan stokin, melibatkan kalimah Allah. Selepas itu dia tidak jaga sensitiviti umat Islam. Dalam kawasan universiti, dia jual ham and cheese, melibatkan sandwich yang ada babi. Dan sekarang ini dia masuk pula dalam kawasan melibatkan majoriti penempatan umat Islam, 95%. Ini penempatan umat Islam. Masuk mai jual arak dalam ni. Ini melibatkan apa ini? Ini apa yang diorang nak test market? Diorang nak cuba apa ini KK Mart ini? Saya nak bagi tahu langsung tidak menjaga sensitiviti umat Islam. Dan dalam masa yang sama, warga-warga asing pun berlambak di sini. Diorang mai beli arak di sini. Diorang minum arak di sini. Diorang menyusahkan penduduk-penduduk setempat. Ini kawasan keluarga.
kawasan komuniti, padat, kawasan penduduk tempatan. Minum arak, duduk di tangga, menyusahkan penduduk-penduduk setempat. Anak-anak gadis ada, isteri-isteri kita ada. Ini flat, bukan ada lift. Kena naik tangga. Dia orang berkumpul, minum arak, duduk di tangga. Ini semua menyusahkan kita. Saya minta, hampa ambil tindakan melibatkan penjualan ini. Ini pengurusan kekemat perlu sensitif. Pengurusan kekemat perlu ambil tindakan. Hentikan segera. Ini yang saya cakap melibatkan realiti, tuan-tuan. Kita cakap melibatkan realiti bahawa di sini ada lambakan warga-warga asing yang menghuni di flat-flat kos rendah ni. Ini melibatkan rumah low cost.